Tekan tetapan poin untuk menetapkan jenis poin, nama poin, kiraan convergence dan ketinggian tiang. Untuk mengumpul poin kawalan, pilih jenis poin ke poin kawalan dan tetapkan kiraan mulakan semula. Apabila menambah poin, pastikan ketinggian tiang ditetapkan untuk sepadan dengan tanda skala semasa pada tiang tinjauan untuk memastikan maklumat ketinggian yang tepat. Selepas tetapan, sejajarkan hujung tiang tinjauan di bahagian bawah dengan poin yang perlu diukur. Ketik tambah poin untuk memulakan operasi. Semasa proses, pastikan tiang tinjauan kekal menegak ke tanah dan gelembung paras gelembung berpusat. Selepas titik ditambah, aplikasi akan menunjukkan koordinat titik mendatar dan menegak SD. Selepas mengesahkan tiada ralat, tekan sahkan. Jika sebarang anomali dikesan, tekan tetapkan semula dan lakukan operasi sekali lagi. Tekan tambah poin untuk meneruskan penambahan poin seterusnya. Stesen Rover DRTK-3 menyokong tinjauan kecondongan. Tekan ikon tinjauan kecondongan dan selepas mengesahkan bahawa ketinggian tiang ditetapkan dengan betul, tekan mula. Ikut gesaan untuk menggoncang peranti ke depan dan ke belakang sebanyak 30 darjah untuk penentukuran navigasi inersia. Setelah penentukuran selesai, ikon tinjauan kecondongan akan bertukar menjadi biru. Selaraskan tiang tinjauan dengan poin sasaran dan pastikan tiang tinjauan stabil. Tekan tambah poin untuk mula menambah poin. Selepas poin ditambah, aplikasi akan mengira kedudukan sebenar poin semasa secara automatik. Ekspor tugas. Tekan Task Library pada skrin utama. Atau semak tugas simpan dalam antara muka stesen rover. Tekan ikon pemilihan di penjuru kanan sebelah atas tugasan untuk melihat poin tambahan untuk tugasan tersebut. Ketik ekspor dan pilih lokasi folder tempat anda mahu menyimpan fail dalam pop-up window. Maklumat poin diekspor oleh aplikasi ke dalam format CSV dan JSON dengan nama tugas sebagai nama fail yang sesuai untuk digunakan sebagai fail tandakan dalam DJI Terra. Anda boleh mengimport fail tandakan dalam format JSON ke dalam DJI Terra untuk meningkatkan ketepatan dengan algoritma pemetaan. Terima kasih kerana menonton.